Baik, raya ni kalau konsepnya bila kita sebut raya tu dia besar lah kan. Contoh lebuh raya, apa lagi yang berkait dengan raya, pasar raya. Jadi sebenarnya dengan bulan Ramadan ini, bila kita sebut raya, dia satu perkara yang besar. Dan bagi saya, kita selaku umat Islam ni, kemenangan kita yang kita rayakan ialah apabila kita berjaya menunaikan titah perintah Allah SWT untuk kita melakukan amal ibadat, berpuasa, bersedekah dan sebagainya. Baju baru? Kalau zaman saya kecil-kecil dulu kan, bukan macam awak sekarang kan, nak pakai baju baru ni bila time raya saja. Jadi sangatlah menunggunya hari raya kan. Kakak saya yang sulung akan pastikan kami semua ni adik-beradik dapat pakai baju baru. Raya kalau raya tu of course lah menu raya kan. Yang paling saya ingat adalah menu-menu raya. Ketupat, rendang, kuah kacang, kuah lodeh itu mesti ada di meja raya pada setiap tahun. Balik kampung. Bila balik kampung best tau. Kita boleh jumpa saudara mara, kita boleh jumpa atuk nenek, kita boleh jumpa mak ayah, kita boleh merapatkan silaturahim. Ini pula kisah raya Sepemai. Dengan ini diumumkan esok 1 Ramadan. Alhamdulillah, esok puasa jangan tak puasa. Jom kita terawih. Hari pertama 1 Ramadan, banyak dugaan menguji iman. Lesu melepik sampai tak larat, nak jalan jeling-jeling jam dok menunggu azan. Minggu kedua jauh berbeza, lapar dahaga dah tak tergoda. Nafsu nak shopping pula mula bergelora, sana sini sale high naik kacing mata. Sibuk mengemas menggosok baju, duit disampul dodol ditunggu. Balik kampung hati-hati memandu, pulangmu sayang ditunggu-tunggu. Minal aidil wal faizin, segak berbaju Melayu berkait samping. Manis adikku dipandang mata, tangan dihulur ampun maaf dipinta. Selamat hari raya. Sedar tak sedar minggu ketiga, nikmat puasa tenteram jiwa. Kejar ibadah tarawih dan zakat fitrah, yang jauh di rantau terkenang mak ayah. Sibuk mengemas menggosok baju, duit disampul dodol ditunggu. Balik kampung hati-hati memandu, pulangmu sayang ditunggu-tunggu. Minal aidil wal faizin, segak berbaju Melayu berkait samping. Manis adikku dipandang mata, tangan dihulur ampun maaf dipinta. Selamat hari raya. Liuk lento 60 likur dentam dentum bunga api. Liuk lento 60 likur dentam dentum bunga api. Riuh rendah memasak dari malam ke pagi. Riuh rendah memasak dari malam ke pagi. Duduk tunggu pengumuman ramai-ramai depan TV. Duduk tunggu pengumuman ramai-ramai depan TV. Takut-takutnya lah pula, hey, raya tak jadi. Takut-takutnya lah pula, hey, raya tak jadi. Minggu terakhir syahdu terasa, menghitung hari lebaran tiba. Lailatul Qadar malam mulia, bersambut takbir di malam raya. Minal aidil wal faizin, segak berbaju Melayu berkait samping. Manis adikku dipandang mata, tangan dihulur ampun maaf dipinta. Minal aidil wal faizin, segak berbaju Melayu berkait samping. Manis adikku dipandang mata, tangan dihulur ampun maaf dipinta. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Kami warga Sepemai mengucapkan